Sekarang saya berada di kaki Gunung Angsi. So hari ini kami akan naik Gunung Angsi melalui dalam Bukit Putus ni. Dia akan turun ke Ulu Bendul kan. So kita akan panjat ke pintu ni nanti ke atas. Okey, Rajah ni menunjukkan trailhead ataupun permulaan Denai, sama ada dekat sini Bukit Putus ataupun di Ulu Bendul. Macam kita hari ni, kita akan naik ke Bukit Putus ni. So pendakian dia memang agak curam dekat awal. Lepas tu dia naik agak okey semua, di ujung dia agak tegak balik. Dan lepas kita naik puncak, dia agak tegak sini dan juga landai sinilah. Ni naik sini lebih kurang 2 jam jangkaan dan turun lebih kurang 4 jam. Permulaan kita akan naik tangga macam ni daripada bawah tadi. Dia tulis sini ada sign selamat datang ke Gunung Angsi. So tadi jalan bawah tu. So kita turun ni ke atas. Okey, selepas kita naik tangga tu, kita akan directly tak panjat yang agak curam macam ni kat atas. Dek macam ni okey, boleh lagi. Boleh lagi. Baru 500 meter okey. Kita terus mendaki sampai kat atas sana. Bertahan untuk area ni. Okey, ni tim dia Majlis Tanah Melaka. Ni tim KL, tim Selangor, tim Negeri Sembilan sebagainya. Okey, kita dah lebih kurang 1 jam lebih perjalanan. Kita rehat je kat sini. Belum sampai puncak lagi sebenarnya. Kita jangka kalau katakan sejam, kita akan sampai puncak lebih kurang setengah jam lagi. So kami difahamkan bahawa dekat puncak nanti akan ada banyak lebah lah. Sekarang ni banyak musim lebah. Perjalanan tadi okey. Perjalanan barai juga. Barai juga. Puncak. Sama juga. Macam senang sangatlah. Riak tu. Okey, tadi lepas perjalanan mendaki yang panjang, kita akan turun sekejap sebelum kita mula mendaki semula di hadapan. Dek, panjat-panjat. Jarang-jarang berlaku ni. Hanya satu di Malaysia. Okey, untuk fasa 200 meter ketinggian terakhir, kita akan lalui kawasan banyak pokok macam ni. Okey, kawasan belukar tinggi lah macam ni, pokok pakis sekeliling dan terowong kan. Perjalanan daripada lembah tadi, rasanya lepas ni kita akan agak curam lah. Ini pun sebenarnya agak curam juga sebenarnya. Saya dah lama tak datang sini. So rasa ni agak curam, tapi lepas ni lagi curam. Kita tengah rehat sini jap. Kita rehat lagi. Kita tunjuk pokok jap yang unik. Ingat ni kan, ini pokok ni sekali pandang nampak macam dasar laut. Sedangkan di atas gunung. Ni kita boleh nampak pemandangan ni apa, Senawang kot kan. Senawang, ujung sana mungkin Seremban. Ujung sana laut tak nampak lah. Sebenarnya kita dah mula sampai ke perjalanan detik-detik terakhir panjat. Dia dah agak curam kat sini. Fahamkan dekat atas sana akan ada banyak lebah musim dia. So kita prepare lah supaya kita tak jadi mangsa kesengat lebah nanti. Alhamdulillah kita dah sampai ke atas. Ni kita nampak pemandangan di sekitar puncak Gunung Angsi. Okey, dan ini adalah puncak Gunung Angsi. Kat atas ni ada banyak kemudahan. Pertama kita kena bergambar sini lah. Gunung Angsi Negeri Sembilan, back to nature, 825 meter. Okey, ni ada pondok tempat berehat. Dan juga sini kita panggil apa tu, yang segitiga tu, piramid tu. Okey, dan pada ketika ni banyaklah lebah-lebah. So kita hati-hati tengok. Banyak tempat-tempat untuk bergambar. Contoh macam ni. Lepas tu ada lagi kat sana tu. Lepas tu macam-macam lah. Sini banyak kemudahan. Tapi yang paling penting bagi saya tu pondok tu. Paling nikmat sekali. So salah satu cara kita nak kurangkan gangguan lebah ni, kita bakar lah sini. Apa teknik dia? Teknik dia. Okey. Pakai baju hujan. Nak mandi lebah boleh datang ke sini. Boleh buat sarang. Itulah. Duduk lama-lama ni dia bina rumah sini. Jika anda datang sini nak tinggalkan jejak, boleh tinggalkan jejak anda kat sini. Kami dalam perjalanan turun sekarang ni. Tadi daripada puncak tu tak boleh duduk lama sebab banyak lebah kan. So kita turun dan kita cari pot untuk rehat. Turun ni boleh tahan curam tak? Macam ni. Macam atas. Macam tu tadi. Okay, perjalanan turun. Cek je, dia kena ikat lah. Ngesau. Lepas-lepas. Nak turun tangga sini boleh. Nak lompat boleh. Punya jalan ni makin mencabar. Makin curam. Yang ni 90 darjah apa? Sebenarnya agak mencabar. Dalam tu ada tangga sebenarnya. Bukit tu dia letak tangga tengah-tengah tu, tangga besi tu lah kan. Okay, selepas perjalanan turun yang agak curam tadi, kita jumpa tempat yang agak landai ni. So kita berehat je lah. Rehat, kita teruskan perjalanan.
Oh, ni jalan macam kawasan terowong. Ada. Memang kena tunduk ni. Hati-hati. Ni dah 1.5 jam daripada puncak tadi. Jalan agak curam. Lepas tu berehat. Lepas tu tanah jalan yang agak mendatar. Sekarang ni kita dah mula, bukan tak curam juga lah, tapi dia tak konsisten. Tengok rupa jalan ni. Dia punya track kan, denai dia. Kita dari atas tu tadi, kita akan terus ke sini. Dan perjalanan ke depan lebih kurang macam tu lah. Alhamdulillah, kami dah sampai ke sini sungai. Rasanya bila sampai sungai ni, menunjukkan kita dah sampai ke laluan bawah lah. Dah mula rata. Kita dah dapat confirmation, kami daripada sini tadi. Kami akan cross sungai ni. Akan masuk ke sini, lalu ke sini. Ni adik-adik ni ikut. Tengok kakak tu dah berendam lah. Nak menunjukkan enjin ya. Bukan dia seorang lah kot, ada yang lain-lain sekali. Okey, kita update sikit. Lepas kita lalu sungai tadi, kita terus jalan, ikut jalan yang boleh katakan agak landai. So kali ni kita sampai ke satu tempat yang amazing tak? Tengok ni. Pastikan pemandangan lebih jelas lah. Okey, alright. Air dia sangat nampak menyejukkan. Ini ada jambatan, bukan jambatan, tali untuk kita bantu kita cross sungai ni lah. Ini pasukan saya baru masuk di sini. Okey, boleh lagi bang? Seberang sungai ni nanti. Macam itulah cara lebih kurang. Okay, nampak ikan. Ikan apa ni? Lampam? Kelah bukan ni. Kelah putih. Ni lampam ni. Kelah tu tak yang menunjukkan muka macam ni. Kelah ikan T20 tak kedok kat sungai ni. Tempat-tempat yang menarik sebenarnya. Tengok sini. Dan sini sebenarnya tempat yang best lah untuk kita berendam. Jeram Kak Lang. Terima kasih. Semoga anda mendapat maklumat yang berguna dari laluan denai ini. Sila datang lagi. Gambaran lebih jelas tentang jeram Kak Lang. Inilah dia. Kita tadi tak nampak kan? Kita nampak sini lebih jelas lah. Tu jeram Kak Lang belakang sana. So air dia mengalir ke sungai sini sampai ke belah sana. Bila kita hiking, kadang-kadang kita akan jumpa keadaan macam ni. Bila pokok tumbang, jalan tak apa nak clear. So pada ketiga ni, kita pernah adjust mana laluan sebenarnya. So advantage kalau kita ada ajak orang yang pernah ikut laluan yang sama. Ini kita nampak satu pokok yang agak menarik. Pokok tak tahu umur dia berapa, tapi yang pastinya memang agak besar. Tengok Okey, boleh bayangkan kan? Berapa depa? Mungkin 3 depa manusia. Agak unik. Ni batu, pokok di atas batu. Tengok macam mana dia hidup. Pokok ni pemandangan yang menarik. Cendawan. Selepas jeram Kak Lang tadi, perjalanan kita boleh dikatakan seiring dengan sungai. Nampak tak sungai? Wah, nah. Jelas kan? Ada tempat-tempat yang mencabar lah. Ada pokok balak tumbang ni. Dia tumbang. So kita ejah-ejah lah lalu sini. Nak panjat sini boleh. Nak lalu dekat lubang sini pun boleh. Ni hujung dia. Kita pusing bawah, kita nak terbalik. Tanda kita dah nak sampai ke Ulu Bendul ialah kita jumpa pipe, batang pipe macam ni. Alhamdulillah, kami sekarang berehat sebentar di anak sungai. Dalam perjalanan turun, tenaga dah tak banyak. Sisa-sisa yang ada ni kita redah je. Setelah berehat tadi, kami meneruskan perjalanan dan nampak ada tempat mandi yang lebih best kat sini rupanya. Nampak tu. Di atas tadi, di tempat air turun dia. Kat sini bawah ni memang lagi puas lah. Ini dekat anak sungai ni memang kita ada pilihan, kita kena cross daripada jalan situ tadi situ kan. Kita kena cross sini untuk balik ke arah sana tu. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke tempat. Kat sini dah nak sampai di hujung kan. Ya. Okey, ni ada tempat camping depan. Sebelah kita ni sungai. Kita dah di hujung-hujung insya-Allah. Tadi kita naik 8.30 kan. Sekarang pukul 3.30. Sekarang pukul 3.23. Sudah 5 jam 8 minit. Okey, so apa kesimpulan? Boleh akan naik lagi tak? Okey, tapi kakak kita macam dia tak boleh nak teruskan. So dah terpaksa. Terpaksalah stop kat sini. Okey. Tapi rasanya kalau nak naik kan, dia better naik dekat Bukit Putus, dia turun kat sini. Sebab sana ni perjalanan naik lebih kurang 2 jam lebih kan, 2 jam lebih dekat 3 jam. Sini turun lebih kurang 3 jam itulah kan. So sini lagi mencabar lah. Sebab kalau naik kat sini, turun sana dia akan koyak awal. So baik naik kat Bukit Putus,
turun dekat Ulu Bendol. Okey, alhamdulillah. So rasanya ini titik akhir untuk trail turun ke Ulu Bendol. Alhamdulillah kita ambil perjalanan lebih kurang 5 jam, hampir 6 jam sebenarnya. So itulah perjalanan naik Gunung Angsi, naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendol. Okey, dan saya sekarang berada di Ulu Bendol. Kat sini banyak kemudahan sebenarnya, tempat makan, tempat solat, tandas dan sebagainya, dan kalau nak mandi sini pun boleh juga. Dengan itu saya rasa mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat bagi manfaat kepada semua, terutama yang mereka yang first start nak pergi, dapat sikit idea lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.